Aku si kacau kau, kau jangan kacau aku. Aku just mau pulang ke rumah aku dengan selamat. Hello guys, welcome back to show my channel. So guys, hari ni Mai nak buat Q&A sempena 1k subscriber. So, first, Mai nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada yang dah subscribe channel Mai, and Mai doakan semoga korang dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan. So, okay, hari ni bukan cerita seram, tapi Mai nak buat Q&A sempena 1k subscriber. So, Mai tak expect yang Mai akan dapat 1k subscriber dalam masa sebulan lebih. And hari-hari Mai post video, Mai buat video hari-hari, Mai cari konten sebab apa? Sebab Mai nak target 1k subscriber ni. And now target Mai ialah 4,000 jam tayang. So, Mai target dalam selepas raya lah Mai dapat 4,000 jam tayang tu. Harap macam tu lah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita start lah untuk Q&A ni. Okay? So, let's get started. Okay, macam mana mula-mula buat konten seram? Okay. Sebenarnya Mai sendiri minat tengok konten-konten seram dari YouTuber lain. Especially dari YouTuber Indonesia. Sebab cerita diorang tu sangat-sangat best. Dan jalan cerita pun menarik. Mai start minat tengok konten seram ni dari zaman COVID-19 dulu. Dekat rumah tak ada buat apa-apa kan. So dekat rumah tengok YouTube, tengok cerita-cerita seram. Sampai tertidur-tidur pun Mai tengok cerita seram. Yang sampai tertidur tu Mai tengok channel Malam Seram, KC Champion. Malam Seram. Tu Mai dengar dia bercerita pasal kisah seram dari orang tu. Sampai tertidur-tidur Mai dengar. Sampai pagi. Kadang-kadang kalau telefon lobet, dia pada tutup sendirilah. So, okay, berbalik pada tadi. Mula-mula just buat suka-suka je, suka-suka. Tak expect pun orang akan minat, orang akan suka sampai 1k subscriber macam ni. So, bila makin ramai yang support, so Mai jadi makin semangat lah nak buat konten lepas ni. So, thank you. Sebab kisah seram ni ada satu daya tarikan dia tau. Dia macam orang suka dengan cerita mistik-mistik. Lagi-lagi yang berkaitan dengan tempat yang orang kenal. Contohnya macam Jalan Hospital Nyabau, and contohnya macam UiTM Samarahan yang aku buat sebelum ni, viral teruk. Dekat TikTok pun viral teruk video tu, and dekat YouTube video tu paling atas lah, paling tinggi view dia. Yang bilik 3224 tu, UiTM Samarahan. So, plus saya sendiri pun suka explore kisah-kisah seram ni dalam YouTube dan internet semua. So, next. Setakat ni mungkin video kisah seram yang bilik 3224 tu. Sebab cerita dia panjang dan tempoh masa Mai untuk bercakap tu lama. And banyak kali Mai tersasul dalam video tu, tapi Mai berjaya edit dia dengan baik punya, dengan apa orang cakap, cut mana yang Mai tersasul tu, and Mai tambah elemen-elemen seram dalam video tu. Kalau korang belum tengok lagi video tu, korang pergi tengok video tu ya. And sebab tu Mai kena research lebih
apa orang cakap, lebih banyak lagi tentang UiTM Samarahan ni. Sebab yang hantar cerita tu, dia cerita sebab sedikit je. Yang lain Mai carilah gambar apa semua kan. Mai nak pastikan jalan cerita tu menarik dan orang tertarik tengok video tu sampai habis. And now Mai berjaya viewer paling tinggi dekat TikTok and dekat YouTube. Kedua-dua apps tu Mai post tinggi view dia. Kalau tak percaya korang boleh tengok dekat TikTok Mai. Mai ada pin video tu dekat yang first kali. Pernah tipulah kalau tak pernah. Time Mai shoot video Sihir Pemisah part 2 tu, macam-macam gangguan yang apa orang cakap, gangguan yang tak dapat kita nak elak. Ada satu gangguan misteri yang Mai tak letak dalam video tu. Yang lain semua Mai letak. Tapi satu tu, time Mai shoot kisah Sihir Pemisah part 2 tu, dekat dinding sebelah Mai ni kan ada tergantung yang kerincing pakai orang basking selalu tu, nanti Mai letak gambar dia. Ada kerincing tergantung dekat dinding tu. Kipas Mai kan tumpu pergi sini. Tak patutlah angin tertumpu dekat sana kan. Kipas dekat sini. So dalam Mai cerita-cerita tu, pintu luar beranda ni terbuka. Ni meja, pintu luar beranda dekat sini. Sini tingkap. So sini dinding. And dalam tengah-tengah cerita tu, benda tu berbunyi. Kling, 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 kling. Macam tu. 3 kali. Tapi Mai tak letak dalam video. Sebab Mai rasa macam masih fikir positif. Mungkin angin dari luar kot. Tapi tak mungkin lah, sebab dekat luar beranda Mai tu, buka je pintu, depan tu terus ada zinc untuk melindung matahari. So angin hanya masuk dari tepi-tepi je. So mungkin, tak tahulah, wallahu alam, angin kot. Pernah. Tapi Mai pernah cerita dekat konten-konten Mai. Tapi ada satu ni Mai tak pernah cerita. Okay, Mai ceritalah sekarang waktu tu Mai dengan family baru balik dari beli barang dapur. Dan nak maghrib. Balik sampai ke rumah. Lepas tu Mai balik lah, lepas hantar dia orang mak ke rumah dan letak barang-barang apa semua. Time nak balik tu, Mai balik seorang. Tak ada yang teman. Mai balik. Time tu dah lepas maghrib pukul 7 lebih, macam tu, nak dekat pukul 8 lah. Tak, pukul 7 lebih. Belum isyak. Time maghrib. Pertengahan maghrib dan isyak. Pertengahan tu. So, Mai balik. Kan orang cakap dekat roundabout Jepak tu berpenghuni. Selama ni Mai tak pernah kena ganggu. Tapi hari tu Mai kena. Time Mai balik, limpas Bukit Jepak, nak sampai dekat roundabout tu, kereta Mai ni rasa macam berat sangat. Berat yang macam tengah bawa berkilo-kilo tong gas dekat belakang. Berat sangat. Dia rasa macam, so Mai keluarlah ayat yang dulu-dulu pernah cakap macam ni. Aku si kacau kau jangan kacau aku. Aku just mau pulang ke rumah aku dengan selamat. So Mai baca, Mai selawat dalam hati 3 kali, Mai baca Al-Fatihah, Mai baca 3 kul. Tak lama lepas tu, 15 minit kemudian, kereta Mai ringan. Seringan-ringannya. Macam Mai seorang-seorang dekat dalam. So tu je kisah seram yang Mai pernah alami. Mai tak pernah nampak, tapi Mai tak minta. Ya Allah, tak nak, jangan. Mai tak pernah nampak sebiji, apa orang cakap, sejelas-jelasnya makhluk tu. Mai tak pernah nampak.
Macam mana pernah nampak bayang-bayang je, macam tu je. Tu je lah. Lokasi paling seram pernah pergi. Si pernah. Tapi yalah sikit rumah tu, rumah ramai orang, rumah kami yang lama tu, rumah panjang. Ada dalam video aku upload yang tajuk dia kami menyelusuri rumah lama kami. Itulah rumah paling seram, tempat paling seram yang aku pergi. Tak pernah pergi tempat seram lagi, tapi tu je lah. Tak pernah pergi. Kisah seram yang susah nak dipercaya Seram yang susah nak dipercaya. Ada someone yang hantar kisah dengan Mai dekat TikTok tapi Mai tak bacakan. Sorry Kan Mai tak nak bacakan, tapi kisah tu macam Mai rasa macam tak logik. Nanti kalau Mai post, Mai cerita, nanti orang komen macam-macam. Takut pihak sebelah sana terasa dan Mai pun mungkin akan terasa sebab channel Mai kan. So, maaf. Mungkin ada cerita lain yang awak nak kongsikan, awak kongsikan ya. Okay. Kisah dia pasal Kisah dia pasal manusia bertukar jadi haiwan gara-gara ilmu hitam. Orang yang share pengalaman ni dia sendiri yang tengok benda tu depan mata dia. So wallahualam. And sampai sekarang Mai macam tak percayalah cerita tu. Maaf sangat-sangat. Mai harap awak ada cerita lain untuk dikongsikan pada Mai di DM di TikTok, okay? InsyaAllah Mai akan ceritakan. Okay. Mungkin pasal tempat-tempat sejarah di Sarawak yang ramai lagi belum tahu dan and then konten pasal yang ada unsur misteri macam tu. Sebab Mai minat nak share pasal misteri macam tu. Sebab Mai minat tengok and Mai akan share benda tu. Mai tahu ramai lagi dekat luar sana yang minat tengok kisah-kisah yang ada unsur-unsur misteri. So maybe ataupun Mai akan buat vlog biasa. Tapi Mai buat vlog biasa tak ada orang tengok. Tak banyak view. So mungkin itulah tadi, buat konten-konten sejarah. Tu je lah. Ilmu hitam ilmu hitam. Okay. Nak cakap takut. Okay lah. Saya percaya ilmu hitam ni memang wujud. Sebab banyak dari kisah orang lama yang ada bukti. And sejujurnya family sendiri pun pernah alami and pernah kena dengan ilmu hitam ni. Tu je lah Mai nak cakap. Tak nak cakap lebih-lebih. And then Mai rasa kita tak boleh terlalu obses atau takut dengan benda-benda mistik ni. Sebab kita kena takut pada yang esa. Kita kena takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okay, tu je lah. Next. Yes. Ada. Saya Mai nak pergi ke tempat Mai nak pergi ke yang di dalam Sarawak ni je lah. Kalau luar Sarawak tu jauh sangat, macam tak berkesempatan. Mungkin tak berkesempatan. Mai akan pergi yang dalam Sarawak je. Mai ada beberapa tempat yang Mai nak pergi and Mai nak record video dekat situ. Mai nak korang semua tengok betapa seramnya aura-aura dekat situ. Itu tempat Villa Aidit yang ada di Kuching.
And then Gunung Santubong, mai teringin sangat nak hiking ke Gunung Santubong. Tapi tak ada yang bawa. And then apa? Ni, RNR Sebangkoi, Sariki. Dekat tu je, dekat tempat saya shoot ni. Saya di Sariki ni. Dekat RNR Sebangkoi. Situ mai nak pergi. InsyaAllah tercapai lah. Okay, tu je lah. Dah habis? Oh, dah habis guys. So, thank you pada korang yang tengok sampai habis. Kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe, okay? So, kita tak ada tagline sebab bukan kisah seram. So, thank you so much yang dah support Mai sampai 1k subscriber. Harap lepas ni Mai akan ke tahap yang lebih baik lagi, and ada satu target lagi Mai belum capai, iaitu 4,000 jam tayang. Kalau korang tengok video-video Mai, korang tolong jangan skip ya, untuk menambahkan lagi masa-masa. Okay lah. So, apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak. So, semoga korang dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. And tu je lah. Sampai jumpa di next video, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.